واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. Saya ingin mulakan dengan satu ungkapan daripada pendapat Imam Al-Ghazali. Islam itu adalah asas, kuasa adalah penjaga kepada agama. Hilangnya kuasa, maka runtuhlah agama. Saya cuba untuk memahami tentang makna kuasa yang diangkat oleh Imam Al-Ghazali. Maka saya dapati ada dua. Pertama, kuasa yang dia boleh gunakan kuasa itu untuk menguasai. Dan yang kedua, ada kuasa tetapi kuasa itu tidak mampu lagi digunakan untuk menguasai. Dalam konteks kuasa menjaga agama itu, yang dimaksudkan oleh Imam Al-Ghazali ialah kuasa dan dia boleh menggunakan kuasa untuk menguasai demi menjaga agama. Kalau kita tengok hari ini, orang Melayu berkuasa di parlimen, ramai orang Melayu, ramai orang Islam. Perdana Menteri kita orang Islam, timbalan Perdana Menteri kita orang Islam. Apakah kita mampu menggunakan kuasa untuk menguasai, ataupun ada kuasa yang lebih dominan, yang lebih menguasai, dan kita banyak perkara tak mampu untuk menggunakan kuasa? Kalau kita berada dalam keadaan begitu, ada kuasa tapi tak mampu untuk menggunakan kuasa, sedarlah sekarang ini agama kita tidak ada lagi penjaganya. Oleh itu tuan-tuan, untuk mendapatkan kuasa perlukan penyatuan. Terima kasih kepada Kerajaan Terengganu kerana mengadakan satu istimewa yang sangat tepat untuk penyatuan ummah ini, penyatuan Melayu. Tetapi saya sedar ribuan dalam khemah ini dan jutaan di luar sana yang menonton secara langsung sangat merindukan tentang penyatuan. Ribuan dalam dewan ini, jutaan di luar sana yang tonton kita punya program ini sedang tertunggu-tunggu di manakah penyatuan itu. Hari demi hari, bulan demi bulan, PRU demi PRU, di mana penyatuan? Tak mampu diterjemahkan. Tuan-tuan sekalian, kalau nak bercakap tentang apakah punca-punca yang menyebabkan kita tak boleh bersatu, saya yakin dan percaya tuan-tuan adalah orang di antara yang mampu bercakap tentang menyusun sebab-sebab itu. Tuan-tuan sekalian, penyatuan takkan datang melayang. Penyatuan tidak akan datang menggolek. Tuan-tuan hari ini masih merindukan penyatuan, masih terintai-intai penyatuan, tidak muncul. Kerana penyatuan itu ada kuasa penggerak dia. Dan siapakah kuasa penggerak penyatuan? Apabila kuasa penggerak utama penyatuan ini bergerak, akan muncullah penyatuan yang tuan-tuan rindukan. Saya tanpa ragu-ragu, saya tanpa segan silu, saya nak sebut siapakah penggerak utama penyatuan Melayu ini. Kalau mereka tidur, tidak akan muncul penyatuan yang kita rindukan. Tuan-tuan sekalian, inilah barisan di pentas ini adalah wajah-wajah yang kita telah beri mandat, termasuk saya diberi mandat oleh ahli parti saya untuk membawa penyatuan, penggerak utama penyatuan. Kalau kita tidak bergerak di pentas ini, wajah-wajah hebat ini tidak duduk di meja perundingan, membawa, menyusun, merancang dengan teliti untuk penyatuan, ribuan dalam dewan ini, jutaan di luar sana terus menunggu di manakah lagi penyatuan. Alhamdulillah, saya sangat terharu. Petang tadi, wajah-wajah ini duduk di meja bulat. Saya pun bersama. Saya dengar dengan teliti tentang kepentingan penyatuan. Maka saya nampak bahawa inilah masanya saya harapkan bahawa ayah cik
seorang yang sangat hebat dalam arena politik luar dan negara, masih bersama dengan kita lagi untuk kita bertalaki bagaimana menggerakkan penyatuan. Kita ada Datuk Seri Hamzah Zainuddin, juga penggerak penyatuan yang mesti digerakkan. Kita ada Datuk Seri Razi Jidin, kita ada ramai barisan ini lagi. Inilah dia muka-muka yang akan menggerakkan penyatuan. Kalau tidak, tuan-tuan akan menunggu. Alhamdulillah, dengan perbincangan meja bulat tadi, tuan-tuan telah pun dibacakan 9 resolusi. Namun saya sepribadi belum berpuas hati dengan 9 resolusi itu. Kerana kita perlu lagi menyusun, bertemu lagi, kerap bertemu di meja bulat, panggil penggerak-penggerak utama. Ada lagi di luar sana penggerak utama yang saya rasa dipanggil tapi tak muncul, tak datang. Kita pujuk mereka datang kerana mereka juga salah satu daripada kunci penggerak utama. Apabila semuanya ada, dan saya yakin dan percaya disusun dengan perancangan yang baik, dengan membuang sifat keegoan, dengan tidak meletakkan kerusi lebih banyak di hadapan kita, meletakkan tentang kesedaran bahawa agama kita hari ini sudah tidak ada penjaganya, maka penyatuan telah menjadi kewajipan. Maka mari sama-sama, saya menyeru kepada barisan di atas pentas, saya bersedia siang malam insya-Allah kita bersama-sama lah untuk kita pastikan apa yang sedang ditunggu, apa yang sedang ditadah, apa yang sedang diharapkan dapat kita tunaikan kewajipan kita. Insya-Allah. Ini yang saya harapkan. Dia bukan terhenti pada perbincangan pada petang tadi. Mari sama-sama kita duduk semeja dengan hati yang terbuka untuk menyusun strategi sehingga dapat kita terjemahkan penyatuan itu, di mana kita dapat kembali meletakkan kuasa yang ada kuasa mampu menguasai dan ianya akan mampu menjadi penjaga agama. Kita tidak boleh lagi bermain-main kerana pundak kita telah pun diletakkan kewajipan syarak, bukan kewajipan politik. Pundak kita telah pun diletakkan kewajipan syarak, bukan lagi kewajipan politik. Lebih jauh dari itu lagi, kalau kita tidak dapat mewujudkan penyatuan ini yang ditunggu oleh rakyat, apa jawapan kita dengan Allah? Oleh itu, saya menyeru lagi, hadirin saya, tolonglah berdoa beramai-ramai, memberikan kekuatan kesihatan kepada pimpinan kita ini dengan jiwa yang besar, dengan masa yang luas, dengan kesihatan yang sempurna, dapat berduduk lagi berkali-kali sehingga insya-Allah saya yakin dan percaya kita mampu menjelmakan penyatuan. Kerana kitalah di atas pentas ini, termasuk saya dan ada lagi beberapa orang di luar sana, kitalah penggerak utama kepada mewujudkan penyatuan itu. Saya harap kalau saya terkasar bahasa, tolong maafkan, tetapi saya dah cuba keluarkan apa yang saya nak sampaikan, sebab saya melihat di luar sana kedai kopi di mana-mana semua bercakap tentang perlunya penyatuan, tetapi mereka yang bercakap itu tidak ada kuasa penggerak pada mereka. Mereka hanya mampu bercakap kita perlu bersatu, orang Melayu perlu bersatu, tetapi kuasa itu tidak ada pada mereka. Maka penggerak itu ada pada kita semuanya, pada saya, Tan Sri, kepada Datuk Sri, pada Cik Hamzah, sampailah kepada ayah cik dan juga menteri besar kita, dan sampailah kepada, walaupun dia bukan parti politik, Haji Amin NGO pun suatu yang perlu kita garap bersama, kerana NGO juga, dia juga termasuk penggerak utama penyatuan Melayu itu. Tuan-tuan sekalian, saya rasa itu saja ingin sampaikan. Tuan-tuan sekalian, saksikanlah, tuan-tuanlah saksi bahawa saya telah pun menyampaikan di manakah, siapakah penggerak utama penyatuan Melayu, dan saya juga telah menyampaikan
bahawasanya kita telah mulakan pada sidang meja bulat. Namun saya katakan dia tak terhenti dengan 9 resolusi itu. Dia perlu lagi dibincangkan strateginya. Apakah objektif strateginya? Apakah langkah strateginya? Apakah dia inisiatifnya? Apakah dia projeknya? Apakah perancangannya? Perlu diperdetailkan. InsyaAllah, doakan tuan-tuan, kita akan dapat melihat hasil yang diterjemahkan oleh tenaga penggerak agama ini dalam masa yang singkat pada PRU 16 sekurang-kurangnya, paling cepat. Mudah-mudahan insya-Allah. Aku qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.